Pengawal keselamatan bertugas ketika insiden membabitkan Allahyarhamah Zahra Khairina Mahathir pada 16 Julai lalu memberitahu Mahkamah Koroner Kota Kinabalu 12 September bahawa seorang pelajar senior mendakwa bangun awal kerana mahu mencuci pakaian. Linah Mansoding alias Jaliha 65 tahun berkata, pelajar senior itu adalah individu pertama yang menjumpai Zahra Khairina berada dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum memaklumkan perkara berkenaan kepadanya. Saksi yang juga ibu kepada 4 anak itu berkata demikian ketika disoal Peguam Joanne Goh yang mewakili seorang daripada remaja didakwa membuli si mati pada hari ke-7 inkuas kes kematian pelajar tingkatan 1 terbabit. Ketika disoal Peguam Joanne Goh mengenai keberadaan pelajar senior tersebut ketika mencari saksi Linah Mansoding alias Jaliha, dia berkata kira-kira jam 3 pagi pelajar tersebut mencarinya dan memberitahu dia terdengar benda jatuh ketika ingin mencuci kain. Pelajar senior itu bangun awal kerana perlu beratur. Ketika pelajar senior tersebut pergi melihat tempat yang disangka benda jatuh, dia terus memanggil saksi. Ketika disoal Peguam Nurul Rafiqah Abdul Muttalib yang mewakili bapa Zahra Khairina pula, Linah berkata kebiasaannya pelajar asrama mencuci pakaian sekitar jam 10 malam, iaitu selepas sesi prep kelas malam, sama ada bersama rakan atau sendirian. Menurutnya, dia tidak pernah nampak pelajar mencuci pakaian pada jam 2 pagi termasuk pelajar senior tersebut.